masuk lubang, sangkutkan pada lubang yang pertama. Ikat mati dululah. Kalau berjalan lagi, pastikan ikat sekali lagi supaya dia tak berjalan. Ini satu lubang nanti kena pastikan kena ada 2 urat Sekarang ni jalan yang pertama baru 1 urat. Nanti kita kena patah balik. Okey, masuk lubang yang terakhir ni, selit lubang yang kedua daripada bawah, naik ke atas, masuk lubang pertama balik semula. Lepas tu masuk ke 3. Buatlah macam biasa sampailah hujung. Ya. Ada siapa nak tanya lagi? Kena pastikan satu lubang 2 urat. Kalau macam ni dah salah. Jangan sampai dia bersilang Nampak tak? Dia bersilang tu. Bersilang tu salah lah tu. Kena tengok balik. Sebab bila banyak sangat garis-garisan, kita takut kita tersilap kan. Kena sentiasa tengok. Benang putih ni kena ada banyak sikit nanti. Sebab nanti nak buat angkat butang nanti guna benang yang sama juga. Okey. So ini yang terakhir. Kita matikan, ambil macam ni. Ambil yang terakhir punya benang dua urat yang paling awal tadi tu kan. Kita buat mati. Okay. Right. So siap proses pertama, ambil gambar, iaitu penyediaan benang losing. So semua kena buat benda tu dulu. Okey. Yang kedua, lepas dah siap ini, dah ambil gambar, kita akan masuk yang kedua. Ini adalah gigi belalang. Okey, gigi belalang ni fungsinya dia untuk masukkan benang pakan. Mudahkan kita masuk benang pakan. Dia bukan duduk dekat atas macam ni, tapi dia kita masuk daripada bawah. So, macam ni kita masuk. Daripada bawah, keluarkan, dia naik sini, separuh je nanti. So, sebelah kanan pun masukkan juga. Nampak letak sini kan. Kita adjustkan dia. Okay. So, untuk peletakan benang losin dalam gigi jentera ni, satu urat kena letak satu lubang. Tengoklah ikut susunan dia. Jangan ada bertindan. Satu urat, satu lubang. Tengok. Susun betul-betul. Tapi awak punya kawan ni tak ambil lagi gambar kan? Nanti ambil gambar. Okey. So awak susun sampai hujung. Okey? Boleh? Okey.
Yang itu saja, buat dulu sampai nombor 2. Okay. Nanti kita akan terus kepada nombor yang lain. Okay. So nanti awak benar losing